Saya nak bagi kata-kata sikit lah kepada jemaah haji akan datang yang menonton ni. Oleh sebab rukun haji ada 5 perkara kan. Ada niat, wukuf, tawaf, sa'i, cukur tu semua tertib, ada 6 kan. Jadi saya nak ingatkanlah juga. Pertama, bila kita pergi haji ni, kita akan pergi tawaf Kaabah. So bila kat tawaf Kaabah, kita ingatlah Nabi Ibrahim AS yang mula-mula buat Kaabah tu. Maka bila kita ingat Nabi Ibrahim AS, kita ingatlah pengorbanan dia, pengorbanan baginda, dan kita banyakkanlah berkorban kan, supaya Allah Ta'ala pilih kita. Yang kedua, kita akan sa'i. Lepas tawaf sa'i ni kita ingatlah pada Siti Hajar kan, alaihissalam, isteri Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana seorang wanita yang tak give up dalam mencari air. 7 pusingan Allah Ta'ala bagi dia rezeki sampai sekarang. Jadi kita jangan pernah give up, jangan putus asa. Sebenarnya dalam hidupan kita ni ada zam-zam kita masing-masing. Cuma kita give up je. Kalau kita tak give up, Allah Ta'ala akan bagi zam-zam, solution yang bersifat penyelesaian sepanjang zaman. Seterusnya kita akan bercukur lah kan. Bila bercukur ni, kita ingatlah kisah Nabi Ismail AS yang disembelih kan. Tapi Allah ganti dengan cukur je. Jadi apa maksud dia? Redha kan. Nabi Ismail seorang yang redha, terima saja perintah Allah Ta'ala, tak ada banyak songeh. Kita pun sama, kena belajar redha kan. Bila kita redha, Allah Ta'ala akan buka jalan. Dalam sekali tertib lah. Tertib ni adab akhlak yang mana Rasulullah SAW tunjukkan. Maka kita belajarlah adab akhlak kan. Waktu haji penting, dan bawalah akhlak yang baik tu keluar pusing haji, insya-Allah. Itu pesanan saya lah. Insya-Allah. Okey.